Ui. Lagi kosong pada tadi ni. Loban, main loban. Loban. Kasar. Oh, sekuat hati. Ya. Kembang lu kok kencuk. Tapi ada sangkut. Kalau di bawah. Ada. Mudah mati. Lampung. Ush, kasar ni. Wah, memang semua kasar ni. Mana tak timbul lagi? Ya. Jangan dulu, biar. Tak timbul lagi. Oh. Ni gaya cakap ni. Gaya cakap. Okey, Sifu Razmil sedang beraksi. Apakah ikan akan naik? Tangguk. Tolong bantuan tangguk. Itu dia, kita lihat. Itu dia. Kita tengok sekali lagi. Okey, kita tengok apa ikannya. Kita saksikan. Kelong berkat. InsyaAllah ada berkatnya. Assalamualaikum. Jenuh cari ais. Ada dapat? Dapat. Kena keluar. Kawan-kawan panas kan? Ais tapi. Tahu lah siapa yang nak. Belum. Berapa grab ni bang? Hanya berapa pula? Dua. Ya bang, terima kasih bang. Jumpa lagi. Doa-doa banyak hasil ni. Esok keluar cover eh? Esok keluar cover eh? Ada orang masuk tak? Tak ada beritahu. Sampai malam. Kami kawan dia. Okey, saya tanya. Kalau orang boleh lagi. Alright. Terima kasih. Kalau rakan. Sampai jumpa habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu tengok. Kalau tengok kat mana tu? TV. TV. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Nama tak jumpa. Alhamdulillah. Mengajar mana? Mengajar mana kan? Botel. Botel kanan. Sekolah menengah? Sekolah rendah? Ya. Sekolah botel kanan. Dekat Gantung tu botel kanan. Dekat apa ni, Padang tu lah. Depan stadium. Digantung tu kan. Tahu dah. Ya. Dah tak jumpa mana tu. Hai. Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Dah ada hasil? Oh, banyak ah. Oh, iyalah. Ha? Tanya ni. Jangan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih kepada yang menonton video ni. Harap dapatlah menonton sampai habis. Okey, petani saya berada di Kelong Berkat. Kelong Berkat nama kan?
Kelong Bekat. Bekat di Kampung Baru. Okay, ramai-ramai lah dengan geng-geng cikgu ni. Nak review sikit, nak review Kelong. First, jumpa toilet. Kita toilet cantik bersih. Sangkut. Ada lampu? Ada lampu solar. Malam-malam boleh duduk sini. Duduk kat jamban. Tahan air. Ni dengar kabarnya dah naik kerapu dah. Geli-geli. Mana hasilnya? Dalam ni? Air. Petik air. Oh, tu dia kerapu. Loban pun ada. Pari pun ada. Tukar. Ini ikan kecil ni ke apa? Kekik. Ikan kekik. Ikan kekik. Elok-elok. Lepas tu kat sini ada bilik untuk orang solat. Ada lampu solar. Buat angin cikgu. Sini dapur. Bolehlah masak. Ada dapur kat sana, singkit sini. Ada. Ini Cikgu Fazril. Lama tak jumpa. 3 tahun. Sahabat lama. Semenjak pindah sekolah tak jumpa dah. Lepas tu ni cikgu apa ni? Jamal. Cikgu Jamal ngajar mana? Dulu di sekolah perdana, sekarang pencen dah. Oh, sekarang pencen dah. Mancing lalu lah ni. Boleh lah tengok apa ni. Mancing tegang. Okey. Ni cikgu apa pula ni? Cikgu Samsul. Cikgu Samsul. Ngajar sekolah? Di pejabat, di BPD. Oh, BPD. Orang kuat BPD lah ni. Itu seorang lagi. Ni cikgu siapa pula ni? Cikgu Sam. PPD juga. Ya, kuat-kuat PPD ni. Cuti ni. Pakai umpan apa tu? Baru dah mati. Ini? Itu kumpul. Kumpul ni? Saya tak nak kenal ke? Ini dah biasa kenal. Ini cikgu mancing yang terhebat ni. Kita on lagi. Sifu lah. Ya geng, terima kasih menonton. Kepada yang belum subscribe, bantulah dengan tekan button subscribe bawah tu. Kepada yang dah, terima kasih banyak. Doakanlah saya tidak kompau ini. Okay geng, jumpa lagi. Teruskan menonton. Oh, ikan yang menyepi tiba-tiba muncul. Okey, Sifu Razmil sedang beraksi. Apakah ikan akan naik? Tangguk. Tolong bantuan tangguk. Itu dah kita lihat. Itu dia. Kita tengok sekali lagi. Okey, kita tengok apa ikannya. Kita saksikan. Alhamdulillah. Kerapu monster. Kerapu monster. Yang besar dia lah kata. Gampang ayat. Kerapu monster. Ayat. Kau pakai tu? Wah. Oh my god. Strike. Tangguk. Strike. Ini umpan apa ni? Tangguk. Umpan lah? Boleh. Mudah mati. Lampu. Ush, kasar ni. Macam lesen lah. Dua. Memang semua kasar ni. Mana tak timbul lagi? Jangan gulung. Biar. Tak timbul lagi. Oh. Ini gaya saya akak ni. Gaya saya akak. Sini. Jam. Kau bagi timbul. Tali macam. Tali ni. Naik tali. Oh, sampai dah naik. Apa? GT. Oh, daun baru. Daun baru, kasar. Daun baru. Wah, daun baru. Lepas tali. Lepas tali.
Lesen dah baru. Lesen tak ingat. Mantap. Ada senyum, ada senyum. Wah. Ada lagi. Ada. Orang baru belum. Nak makan macam aku tadi tu. Mana ni? Tu dia. Udah mati Mantap. Oh my god. Wow. Gang, buat sedap petang ni. Harap ada mana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nak cerita liat lagi. Alah, tali lupa bawa. A few moments later. Yang baru tu. Ha. Apa yang tadi tu? Ya. Ya, Oh, cabut gigi. cabut gigi. Oh. Yang pipih datang melayang. Video. Ni ubah hidup ubah mati ni. Video. Lock. Mati ni. Tu. Good. Besar juga. Dekat mata dia. Dekat mati juga. Mati kan? Tak pun mati. Ngagut ni. Main hidup. Besar je. Aku tadi kat mata je kan. Ui, kasar. Ui. Oh, besar. Ui, kasar. Besar lama. Tangguh cuy. Tangguh. Besar ni. Pasal jom sebelah. Masih ada. Sebelah. QC. Aduh. Oh. Bersabar ni. Tengok kan. Tajuk tak tengok ni. Besar. Kena pipi ni. Besar tu aku tahu pegang tadi ni. A few inches later. Tak ada kan? Ini cepat sangat juga kan. Ada ke? Kali sikit aku naik ke. Wah, oops. Oh dia lah jenis tu. Mahal sangat. Gelap geng, gelap. Oh ini macam ni. Kamu Nak hujan. Keadaan Kampung Baru ketika ini jam pukul 6 18.08. Gelap geng, gelap. Harap tidak hujan lah. Belum strike lagi, masih kumpau. Hantar drone. Menjala. Sampai. Boleh. Sekuat hati. Ya. Itu lah kata tadi. Kembang mula. Kau kencuk. Tapi ada takut. tinggi. Kalau di bawah. Ada. Ya dia kena. Ui penuh sepucuk. Sepucuk. Ada. Live mana live tadi? Aduh, sama. Besar-besar tu. Sampai pucuk tu.
Ada yang lepas tu. Ada yang lepas. Dalam tak sampai tu. Serangat yang orang Hindu bagi kita ada. Dalam tu boleh bawa umpan. Yang kecil-kecil boleh buat umpan. Alhamdulillah. Dia boleh bawa umpan. Pak Meh, tu ada lagi umpan. Yang ada pun tak lepas lagi. Later. Ha, ada lagi. Ha. Ada? Oh, okey. Ada? Besar. Tak langgut Nak. Oh. Ui. Ni satu. Langgur apa? Wah, udah tinggi. Tapi ada duri. Mayung ke duri? Anggaplah mayung pasal dia. Oh, ampun. Udang sekor ni. Otek. Tu, ada juga. Alah, ni lah. Adik-adik. Lama duri. Ngam ah. Kalau main kenduri lah. Jangan. Main duri dia. Senggut. Dia buat lari lah. Kali. Nampak tadi ya. Wih, depan dah. Ni kan kita buat program ke laut juga kan. Belajar satu yang apa namanya. Ni bot, ni macam laut. Oh, ni bot. Bagi main polo aja. Main apa aja. Main polo aja. Best. Main polo. Tu, kalau buat main polo mesti orang nagih. Karun ni. Dia masalahnya. Macam sengkok lagi. Oh, sini. Kasut kan? Kawan, Nak sauk ke? kasut. Berat tapi ngikut. Pari. Daya kan. Ha. Ui. Oh, tukir. Tak tukar. Ha. Oh, dah besar. Tak tukar. Dah ada skuter. Skuter 160. Tak tukar. Apa? Kapal naik tongkang. Nampak slow tapi dia punya ombak kejap lagi. Tengoklah. Sekarang ni hujan tak berhenti lah. Daripada pukul 10 tadi. Pukul 10 apa? Sebelum pukul 10 macam tadi. Sampai sekarang. Pukul campur apa? Pukul 2. Daripada sebelum pukul 10 tadi sampai pukul 2. Hujan non-stop. Nyamuk pun bukan main banyak. Tak tahulah. Hari ni ada hasil tidak. Saya masih tumpau. Semua dah penuh. Dah tidur. Baik kan. Tunggulah update seterusnya. Tak tahu hujan berhenti hampir berapa nanti. Baru nak berhenti. Harap adalah manis-manis strike. Lampu pun dah tinggal satu ni ya. Sekolah semua dah padam dah.
agak lampu buat sendiri lah. Ni geng, tengok update seterusnya. Nampak tak geng, teladung jernih betul air malam ni. Nampak tu. Air dah surut. Dah surut. Tukar arah. Kan dah surut sejak pukul 2 tadi ya. Sebelum pukul 2. Sekarang ini Tiga 23. Saya masih kumpau. Hujan masih renyai-renyai, belum berhenti sepenuhnya. A few inches later. Geng, sekarang jam 3.35 pagi. Tadi update tadi 3.20 kan. Tadi 3.20 tu hujan berhenti renyai-renyai lah. Tapi baru dalam tak sampai setengah jam hujan pasar turun semula. Dengar tak bunyi atap tu? Dah turun semula dah. Tu kat sana tu tadi nampak kilat-kilat. Belah sana gelap, nampak gelap. Gaya-gaya ni satu ke pagi ni. Takkan si kumpau kot. No. Tadi bos tukar umpan arah ke sana. Pasang surut ke sana. Aduh, bidung pun dah naik semua ya. Lagi setakat ni lah update terkini. Mata pun dah ngantuk dah ni. Semua geng-geng dah tidur dah. Nak rehat sekejap, nak lelap-lelap sekejap. Nak ledakkan mata sekejap. Lampu putih yang satu tu yang madap. Kat dapur ni ada satu. Itu pun nak malap dah. Tinggal dua lampu ni ya, yang masih menyala, dan juga lampu torchlight masing-masing ya. Sekali lagi tunggu update terkini dari saya. Okey, teruskan menonton. The next day. Mana sauk? Mana sauk Depan. Sauk depan. Tadi. Ni dah. Sampai belum? Jauh lagi. Ni strike di awal pagi. Pelan. Loban, main loban. Kasar. Alhamdulillah. Abang loban dah main. Alhamdulillah. Rezeki mantap. Oh my god! Wow! Loban oi. 1 hour later. Fish on. Kau bawa letak dah kena.
Video. On. Dah bunyi button ni. Kita potong. Aduh, banyak yang ambil. Oh, betul kan? Jauh. Sini boleh? Tebal tadi. Uish. Ui. Lagi kosong pada tadi ni. Alhamdulillah. Strike kedua Loban pagi ni. Oh, sikit je. Memang sikit. Pandai. Berapa ekor lah ambil lagi berapa 7 ekor. 10. Alhamdulillah. Kita kena standby. Bau hanyut tadi kan? Dah hanyut. Oh my god! Wow! Tapi dia ikut bulan. Tadi ikan anu. Ni ikan anu. Ha. Macam. Steam. Oh, dia datang balik. Oh, kekek lagi. Dia kekek lah. Kita nak pakai roti lagi. Dia pakai sama lah. Sama roti. Oh. Ada tarik. Alah. Kena kat perut. Tak tahu kenapa. Kena kat perut. Ikan apa ni? Ikan ni. Tekalan. Ikan tulang. Percaya lah buat tulang kalau ada. Ya. Ikan kapas ke apa ni? Ha? Bukan kan? Kan. Bukan lah, dari bentuk. Kambing ni aku nak buang. Buanglah, buang. Ha? Kali ikut jenis aku pun banyak. Baik dengan mula dia kot. Cukuplah setakat ni. Apa ni, aktiviti mancing kita orang di atas kelong ni. Inilah hasil-hasil yang kami perolehi. Banyak kalau lambat dia orang tadi. Alhamdulillah. Ada loban 3 ekor, capu. Apa ni, daun baru. Tukar 2 ekor. Banyak. Oh, ikan kikik iloi. Okey, terima kasih kepada geng-geng kompot. Terima kasih sudi mengajak geng-geng cikgu ni. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Lain kali kalau ada kekosongan, janganlah lupa ajak. Okey, terima kasih semua. Okey, trip untuk yang untuk trip seterusnya pun dah sampai dah. Okey, cukuplah setakat ni. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, assalamualaikum.